Ini design untuk seat bahagian depan dia. Datang dengan seat leather package dengan leather hitam dan juga merah. Dengan seat, ada lumbar support, leg rest dengan elektronik 3 memori. Ini design untuk bahagian dashboard dia. Datang dengan multifunction steering yang balut leather. Safety features, pedal shift dengan meter design full LED dengan mileage 36,700 sahaja. Untuk infotainment dia datang dengan touchscreen yang bersambung dengan meter. Dan bila masuk reverse, kereta ni ada 360 kamera. Kamera dia sangat jelas guys. Dengan control aircon di bahagian bawah, wireless charging, 2 cup holder, dan yang ni touchpad untuk korang control screen. Kereta ni datang juga dengan blind spot monitoring, Burmester sound system, head-up display, ambient light di bahagian dashboard, aircon vent dan juga bahagian pintu. Dengan bahagian atas dia ada panoramic roof. Untuk yang berminat dengan kereta ni, boleh roger je terus. Okay guys, jom kita tengok belah belakang pula.